Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang akhlak mulia menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala daripada saya Muhammad Fawaz bin Zulhisham. Jadi terlebih dahulu mari kita mengenali siapakah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ini. Al-Imam Al-Ghazali ini nama sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali ini kawan-kawan ialah nisbah kepada kampung tempat kelahirannya iaitu Ghazalah yang terletak di pinggir bandar Tusi di dalam wilayah Khurasan Parsi Iran. Al-Imam Al-Ghazali juga digelar sebagai Abu Hamid kerana ia dinisbahkan kepada anaknya. Beliau juga digelar sebagai Hujjatul Islam, iaitu suatu gelaran penghormatan yang diberikan kepadanya kerana kejituan dan kekuatan hujjahnya di dalam membela agama Islam. Bagi ilmu fiqh, Al-Imam Al-Ghazali memegang kepada mazhab Syafi'i. Kemudian bagi ilmu kalam, Al-Imam Al-Ghazali memegang kepada aliran Asy'ari ataupun dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Kawan-kawan, tahu tak kitab yang terkenal dalam penulisan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini ialah yang pertama sekali kitab Ihya Ulumuddin, yang kedua ialah kitab Bidayatul Hidayah, yang ketiga ialah kitab Mizanul Amal, dan yang terakhir sekali ialah kitab Minhajul Abidin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ini lahir pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi. Jadi kawan-kawan, ini ialah serba sedikit tentang biodata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi kawan-kawan, apa sebenarnya pandangan Al-Imam Al-Ghazali tentang akhlak ini? Jadi akhlak ini didefinisikan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai kestabilan jiwa yang mendorong seseorang itu untuk membuat kebaikan tanpa paksaan sekalipun. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya terdapat 4 teras utama yang menjadi dasar kepada pendidikan akhlak seseorang itu. Yang pertama sekali ialah hikmah, iaitu perihal jiwa seorang yang berupaya untuk membezakan antara kebenaran dan kesalahan semua perbuatan ikhtiyariyah, iaitu perbuatan yang dilakukan menurut pilihan dan kehendak sendiri. Yang kedua ialah adil, iaitu keadaan dan kekuatan jiwa yang dapat membimbing dan mengawal nafsu amarah dan nafsu syahwat ke arah hikmah. Teras yang ketiga ialah syaja'ah ataupun syuja'ah, iaitu keadaan kekuatan nafsu amarah yang harus tunduk kepada akal. Yang keempat ialah iffah, yang bermaksud memelihara diri daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala serta diberikan kejernihan, ketenangan hati dan jiwa. Jadi ini ialah 4 teras utama pendidikan akhlak seseorang itu menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Baiklah kawan-kawan, tahu tak kenapa saya nak menceritakan tentang akhlak mulia menurut Al-Imam Al-Ghazali pada hari ini? Ini kerana isu keruntuhan akhlak pada zaman kini sangat berleluasa di kalangan masyarakat kita. Melalui akhbar harian Metro pada 29 Disember 2010 menyatakan hampir 3% daripada lebih 5 juta pelajar daripada 10,000 sekolah rendah dan sekolah menengah terlibat dalam kes salah laku disiplin. Mengikut rekod kementerian, 111,484 pelajar ataupun 72,557 pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah 38,927 yang dikesan terbabit pelbagai salah laku disiplin pada tahun 2010. Antaranya ialah kes salah laku disiplin ialah kes jenayah sebanyak 17,595 kes, kes ponteng sekolah 19,545 kes dan kes kelucahan 3,031 kes dan akhir sekali kes vandalisme iaitu 5,212 kes. Fadli Sahak mengatakan 32 jenis salah laku pelajar di sekolah yang beraliran agama yang dapat kajian beliau mendapati sekolah tersebut terlibat dengan masalah akhlak walaupun bersekolah dalam aliran agama. Di sekolah
SMA Keluang Johor pada tahun 2004 yang dikaji oleh Selamat mempunyai masalah moral. Kemudian masalah buli yang dikaji oleh Mahadi di SMKA Sarawak. Kemudian kes buli juga sehingga menyebabkan kematian, yang bernama Muhammad Farid Ibrahim di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan pada tahun 2004 yang diklasifikasikan sebagai kes bunuh. Dan yang terakhir sekali ialah kecederaan akibat buli. Kes buli di Sekolah Menengah Agama Padang Tengku Kuala Lipis Pahang 2005 yang melibatkan Muhammad Afiq Kushairi yang dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU. Sangat banyak kawan-kawan isu keruntuhan akhlak pada masa kini. Oleh itu kawan-kawan, Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala mengajarkan kita macam mana kita hendak mendidik diri kita supaya mempunyai akhlak yang mulia. Yang pertama sekali, kita mestilah mempunyai sifat mujahadah. Mujahadah ini apa? Iaitu seorang yang menanam keazaman yang kuat dalam diri dia untuk berubah dan melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Yang kedua ialah riyadah, yang merujuk kepada kaedah pendidikan dengan cara bersusah payah melaksanakan akhlak terpuji sehingga ia menjadi satu tabiat atau kebiasaan yang menyeronokkan bagi seorang. Kita mesti sentiasa melatih diri kita dan paksa diri kita untuk melakukan akhlak yang baik. Yang ketiga ialah pemerhatian. Akhlak yang luhur dapat dimiliki dengan cara kita memerhati dan bergaul dengan individu-individu yang berakhlak mulia. Yang keempat ialah pergaulan. Seorang itu diperlulah bijak dalam pergaulan kerana bergaul dengan orang baik akan membolehkan seorang mempelajari pelbagai tabiat baik yang dipamerkan sekaligus mencontohi tabiat tersebut. Dan yang terakhir sekali yang diajarkan oleh Al-Imamul Ghazali supaya kita dapat mendidik diri kita untuk mempunyai akhlak yang mulia ialah muhasabah. Kaedah muhasabah ini iaitu memperbaiki diri, memperbaiki kelemahan diri ini, pelbagai cara yang kita boleh lakukan untuk kita mengkoreksi diri kita. Antaranya ialah kita sentiasa mendampingi murabbi, guru-guru kita yang membuat observasi terhadap diri seseorang dan tidak loket dalam memberi nasihat untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam diri kita. Kelemahan diri kita ini juga boleh kita diketahui dengan kita meminta kritikan-kritikan dan nasihat daripada rakan kita yang kita percayai. Begitu juga dengan benar-benar kita mengisafi segala kritikan-kritikan yang kita dapat daripada musuh-musuh kita ataupun daripada orang yang tidak sukakan kita. Dengan itu kita dapat muhasabah diri kita sama ada perbuatan yang kita buat ini adalah akhlak yang mulia ataupun akhlak yang keji yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kawan-kawan, mari kita pergi kepada cara untuk bertingkah laku menurut Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita melakukan akhlak yang baik macam mana? Yang pertama, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imamul Ghazali memberitahu kita bahawasanya kita mestilah mempunyai kathirul haya, banyaknya sifat malu. Kerana apabila kita mempunyai sifat malu, kita tidak akan melakukan akhlak-akhlak yang keji. Yang kedua, qalilul aza, sikitnya daripada kita untuk menyinggung dan menyakiti perasaan dan hati orang lain. Yang ketiga, kathirus solah, iaitu perbanyakkan amal-amal soleh, perbanyakkan amal-amal kebaikan, membantu orang dalam kesusahan dan sebagainya. Yang keempat ialah saduqul lisan, kita mestilah berkata perkataan yang benar sahaja, kerana bohong ialah sifat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Seterusnya, kita mestilah mempunyai qalilul kalam, iaitu banyaknya sikitnya kita dalam berkata-kata, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad menyarankan kepada kita seperti mana dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Seterusnya, kathirul amal, kita mestilah perbanyakkan amal dalam hidup kita seperti solat, zikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan sebagainya. Kemudian kita mestilah syukur dalam segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Kemudian kita mestilah mempunyai sifat halim. Halim ini apa? Halim ini ialah orang yang murah hati, yang tidak mudah untuk memarahi sesiapa sahaja ataupun kawan-kawan yang menyakiti hati dia. Kemudian sifat la hasudan, sifat hasad dengki,
kita mestilah mengelakkan diri kita daripada mempunyai sifat dengki yang tidak boleh melihat orang lain lebih daripada diri kita. Kemudian kita mesti mengelakkan diri kita daripada sifat bakhil, yang mana orang yang tidak suka bersedekah, tidak suka menyumbang kepada anak-anak yatim ataupun orang yang memerlukan. Kemudian kita mestilah redha dalam segala apa yang diberikan, diaturkan, ditakdirkan oleh Allah dalam diri kita. Dan yang terakhir, kita mestilah mempunyai sifat sabar. Sabar dalam ujian yang ditakdirkan oleh Allah, dalam ujian yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Kerana itu untuk mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah serba sedikit akhlak mulia yang kita boleh ikut, yang kita boleh amalkan dalam diri kita supaya diri kita dihiasi dengan akhlak-akhlak mulia mengikut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dan yang terakhir sekali ialah perkara yang telah saya katakan tadi itu ialah berpandukan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam penulisannya yang muktabar, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Sama ada kita sedar ataupun tidak, 5 kaedah ini sebenarnya memang telah lama dipraktikkan dalam mendidik adab dan akhlak. Secara keseluruhannya, kajian ini kita dapat memberikan gambaran berkenaan kaedah-kaedah yang perlu dipupuk dan diamalkan dalam meningkatkan akhlak agar matlamat untuk menjadi individu yang berakhlak mulia itu dapat dicapai. Tujuan pendidikan akhlak akan dapat dicapai apabila nafsu menjadi patuh kepada arahan akal dan syariat. Inilah apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai proses tazkiyatun nafs, proses pembersihan jiwa. Proses pembersihan jiwa daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik dan membina jiwa seorang itu. Oleh itu dapat kita fahami di sini bahawasanya proses pendidikan akhlak bukan sesuatu yang mudah. Ia perlu kepada kesungguhan mujahadah, tidak kenal putus asa, membuat penilaian muhasabah, membuat pemerhatian, sentiasa memperbaiki pergaulan kita dan muhasabah diri kita untuk kita menjadi lebih baik. Itu sahaja daripada saya tentang akhlak-akhlak mulia menurut tokoh Islam, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.